Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud jin menyembunyikan manusia? Ini merujuk kepada situasi di mana seseorang hilang secara tiba-tiba dan tidak ditemui, walaupun oleh orang yang berada dekat dengannya. Dalam kepercayaan tradisional, orang yang hilang itu dikatakan telah disorok oleh jin, sama ada ke dimensi lain, ke alam gaib, atau dijadikan tidak nampak oleh manusia lain melalui sihir atau ilusi. Tanda-tanda seorang disorok jin: hilang secara tiba-tiba, contohnya di hutan, bilik kosong atau tempat terpencil. 2. Orang lain tidak nampak walaupun mangsa sebelahnya ada di situ. 3. Bunyi-bunyi aneh seperti bisikan, bunyi orang berjalan tapi tiada siapa. 4. Mangsa jumpa tempat pelik seperti perkampungan asing, rumah yang tidak dikenali, atau sesuatu kabur dan senyap. 5. Mangsa sukar ditemui walaupun kawasan itu telah diperiksa berkali-kali. Tujuan jin menyembunyikan manusia ada 4 sebab: main-main atau gangguan, dendam akibat manusia melanggar kawasan mereka, sebagai pengorbanan jika jin itu dipanggil oleh manusia yang mengamalkan ilmu hitam, perjanjian lama atau warisan keluarga yang terikat dengan jin. Cara memulihkan orang yang disorok jin ada 4 cara: azan dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu ayat kursi, surah Yasin. Kedua, ruqyah syariah oleh perawat Islam. 3. Seruan nama mangsa dengan menyebut nama penuh termasuk nama ibu dipercayai dapat melemahkan pengaruh jin. 4. Menggunakan barang milik mangsa seperti pakaian untuk menarik semula rohnya ke alam nyata, iaitu rawan dan jasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Tiada hantu dalam dunia ini yang hanya adalah jin-jin yang menyamar jadi hantu. Mereka lah syaitan menghasut kita melakukan kejahatan dan takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada jangkitan, tiada kesialan bulan Safar dan tiada gul, hantu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gul adalah kata plural untuk gilan, iaitu sejenis jin dan syaitan. Orang Arab dahulu meyakini bahawa gul di padang pasir akan menjelma kepada orang ramai dengan menyerupai berbagai rupa, sehingga menyesatkan perjalanan manusia dan mendatangkan keburukan kepada mereka. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kewujudan gul, hantu ini. Ada pula di kalangan ulama yang berpandangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada gul bertujuan membatalkan anggapan orang Arab yang mengatakan makhluk bernama gul, hantu, yang menyesatkan mereka. Sebaliknya, yang menyesatkan mereka adalah dari sebab tipu daya jin dan syaitan. Hal ini dikuatkan dengan hadis lain, maksudnya tiada gul akan tetapi al-sa'ali. Al-sa'ali ialah para penyihir jin dan syaitan yang melakukan talbis, iaitulah tipu daya dan takhyul dengan menjadikan manusia seperti berada dalam ayalan. Kitab Al-Adab Al-Syariah 3/369-30.